Ingat sumpah je mun. Kan pura-pura sumpahnya nak buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malamnya merupakan dengan kamu Zarain TV. Dalam kesempatannya kamu bacut ingin sampaikan. Karena kitanya orangnya mentang le permasalahan harus dipikir oleh pemerintah kitanya orangnya. Masalah tuntutan dengan mahasiswa berosa. Bertanggungjawab masalah dana COVID-19. Enakah? Jadi orangnya baik ni bersibuk oleh masyarakat, baik ni bersibuk oleh rakyat. Oleh yang ke masalah bendera Aceh lah orangnya. Pun mada ada pegah-pegah di saat urau perdamaian mentang. Mada ada pegah di saat pemilihan mentang orangnya. Oleh yang tengah je nak sapu-sapu oleh. Perjanjian MOU Helsinki orangnya enakah? Kuda yang kamu pejak orangnya. 70 heplo. Ciri Aceh. Sampai pengut orang katanya. Kita mikir le orang-orang ni yang kaduk enak. Yang kamu tanggungjawab dengan bahaya, dengan perkaranya. Baik hotel perle sakai ke rakyat, perle ke masyarakat, dah pegah le masalahnya. Dah pegah le perjuangan orangnya. Menansi kerakan-rakan kamu. Kasih kena yo bele dam dawa sampai keroro tu. Bele no dah pegah kedih, hidih pegah kena. Yang hana pah dah pupah, yang hana got dah pegot. Dah semikir yo saban-saban. Untuk Aceh yang akan datang. Perjanjian yang kali dah pejak aronyo. Yang kali nak tanda tangan. Enakah? Nyan dan semikir le. Baik orangnya masalah bendera ni pegah di saat-saat lagi tu main mana sagai. Oleh yang kamu kap je tengah, hana pegah-pegah leh, hana sapu-sapu pilih. Semikir orangnya, ngau yang sehat, dengan pikiran yang jeruk. Dupna kau orangnya kurban orang gedaya. Ha? Yatim du murung. Janda du murung. Tapi orangnya lagi hana kejadian nak tanya. Katua du mandu murung gedaya. Egak lah dong orangnya urun cik hana 4 menjerat pilau. So yang bertanggungjawab tanya orangnya. Mesti mikir ben fikir ke perut ron mentang. Dipikir ke rakyat orangnya. Tiba malu menurut Ron ni. Ron selaku komandan GAM orangnya. Pun ada lagi orang Aceh orangnya. Menyam leo meo tak ibu. Pemerintah orangnya pergi pegah mentang belagi buat. Pergi buat belagi na. Baik yang na nan tak putan. Yang tan dah puna. Pergi bercerita dia sebuah masalah. Sebuah perkara orangnya. Masalah perjanjian MOU. Kedudukannya leh apa masalah. Olehnya merujuk kedudukan masalah yang lain. Lagi masalah yang dituntut oleh anak mahasiswanya. Itu betul oleh yang dia betul masalah MOU Helsinki, masalah bendera. Tapi orangnya memang dah pegah ju dalam telusur sebuah masalah. Dan masalah lain kita demah. Kaki hang telusur aja. Kaki lagi yang sampai. Dan menancit rekan-rekannya. Pusat borok oleh orangnya. Baik gaduh dam dawa tapi gaduh tu. Dam dawa tapi bak media ni. Pokoknya ke poje. Poje ke pokoknya. Nya kibang ke nanti baca. Yang kali dam janji roje jamun. Pu kabeh tua kena mandu. Ingat sumpah jamun. Kan pura-pura sumpahnya nak buat. Mungkin balung nya mentang yang jilun sampaikan. Lebih dan kurang lalu kemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.